Entah korban akikah semua dapat. Anak-anak entah. Dah buat dah yang pertama, kedua, yang ketiga semua akikah dah buat lah. Akikah semua dapat. Tak ada yang terlepas satu, seekor, 2 ekor. Yang pertama akikah dekat Mesir. Oh, siapa? Yang Khadijah lah. Khadijah. Akikah kat Mesir. Yang abangah tu, Khalid tu, kat Malaysia. Khalid kat Malaysia. Kat Malaysia. Kan aku lupa. Tu 2 ekor lah. Betul lah, sebab abangah lahir dekat Malaysia. So, balik Malaysia bersalin dekat Putrajaya. Lepas tu balik Johor buat akikah 2 ekor. Lepas tu buat dekat ni, kat Berjana 11 lah. Biasa buat mengikut 2 ekor ke? 2 ekor lah, maksud 2 ekor lah. Ikut sunnah lah 2 ekor. Ikut sunnah. 2 ekor lah, untuk lelaki 2 ekor kan. Lepas tu yang kedua. Sebenarnya boleh je seekor? Seekor sah je. Sah je seekor je. Cuma 2 ekor ni sebab apa? Sunnah. Afdal lah 2 ekor lah. Afdal lelaki ni 2 ekor. Yang sahnya seekor je. Perempuan pun sah seekor juga. Cuma afdal untuk lelaki 2 ekor. Mahal sikit lah kat Malaysia ni. Harga range 800 ke 1000 lebih kan. 1,500. Seekor kambing 2 ekor dah berapa lah. 1,500. Itu siapa golek? Tak ada. Kambing Malaysia mahal lah. Oh ya. Kambing Malaysia harga 800 tu kecil lah. 900 ke 1,500. Kalau kat sini memang feeling buat kat mana? Malaysia ke buat kat luar negara? Luar negara lagi murah kot. Kenapa nak buat kat dalam Malaysia? Ana buat Malaysia lah sebab nak feeling lah, rasa. Bukan nak masak, nak bagi orang makan lah. Ya, feeling lah, perasaan kalau sana tak boleh masak kan. Tapi kan, yang kedua tadi kan, yang ketiga buat kat Malaysia. Tapi masa tu PKP. So tak ada. Ana masak juga. Masak juga. Tapi lepas tu bungkus bagi lah. Dia orang tak ajak orang datang makan ke tak lah. Tapi bungkus bagi lah. Still dapat buat juga. Ana lepaskan korban ni dulu lah. Korban, Allah rezeki buat apa tu nama dia? Akikah dengan nazar. Anak sebenarnya setuju anak nazar dalam video. Dapat ifahaniah tu anak-anak nazar. So bila dapat tu buat lah. Tahun ni buat tahun ni lah. Anak tak tahu. Tak bila tak tahu dia kena buat lah. Wajib kalau tak buat wajib lah buat. Ifadah bernazar kan. Anak bernazar, anak tak waktu lah. Kalau tak waktu bahaya. Dapat dia cepat terus boleh bernazar. Biasanya cukup misai lah. Biasanya tak cukup misai lah. Aku tu macam serambut sikit lah. Sebab apa ambil apa korban lah. Satu Zulhijjah dah tak boleh potong kuku, potong misai. So hari ni ada sunnah bermisai pula ini. Selain ni tak bermisai kalau live dekat TikTok ni. KPM je lah. Tu yang kalau nak bersalin bukan duit salin je. Tapi bukan untuk beranak je. Tapi nak kena ada untuk akikah. Untuk akikah sekali. Kalau dah tahu anak lelaki tu, standby dulu. Kena standby double lah. Balik 2,000 sebab takkan nak beli 2 ekor, takkan nak beli mentah je kan. Mesti nak masak lagi, nak bungkus lagi, nak ajar orang makan. Kalau bagi mentah dia boleh tak? Yang pernah PKP, yang 2 tahun yang abangah tu beli mentah, hantar kedai, semua masak, hantar catering. Kalau kita bagi mentah, kita sembelih. Bagi mentah tak apa sunat masak Sunat akikah, sunat sembelih ke sunat masak manis? Yang akikah ni sunatnya masak manis bagi makan ke orang. Yang lembu sunat bagi yang lembu lah. Yang korban yang bagi mentah afdal. Kalau akikah tadi masak. Akikah afdal masak bagi orang makan. Kalau kita sembelih tu dah terlepas tak akikah punya sunnah? Sembelih. Ya kan. Sembelih kambing kan sunnah kan? Kalau dapat anak lelaki atau anak perempuan, betul? Sembelih. Maksud apa? Kita sembelih. Kita sembelih kan? Maksudnya bila dapat anak perempuan, 1 ekor kambing. Sembelih ke masak manis? Yang sunnah tu. Tak yang akikah tu bagi sembelih. Akikah tu sembelih lah. Tapi nak bagi daging tu sunat bagi makan, bagi dalam keadaan setiap masak. Pahala lebih lah maksudnya. Pahala lebih. So 2 pahala lah. Pahala sembelih, pahala bagi makan lah. Sama macam daging korban pun, bagi yang mentah tu dapat lebih lah. Lagi afdal. Tapi nak masak jamu makan
tak ada masalah, boleh. Sebab tu setengah tempat kadang dia dia dah sembelih, lepas tu ada bahagian-bahagian yang tak apa nak makan kan, macam organ-organ dia masak. Lepas tu jamu orang makan. Macam tu kan? Gila. Berapa bulan? Berapa hari bulan lagi? Berapa lama lagi? Anak esok korban tutup lah, esok last. Anak tempat buka sampai 1 hari raya. Lepas tu nak hantar nampak lagi lah. Dia tengok binatang ke dekat sana. Kambing lembu sikit. Memanglah. Tapi nampak nak uruskan duit apa semua. Wallah, mungkin transfer. Sebab kita yang pergi sana. Tak, memang macam Ana pun dah pergi sana juga, tapi nak confirmkan apa semua tu last minute susah juga. Raya Esok dah last, ada berapa hari, 5 hari lah untuk nak bersedia. Sekarang belum ada yang nak ada makluman yang Ana tahu tu lah. Sehari sebelum korban masih dibuka untuk KPMG. Kalau buat korban luar negara ni, dia feeling untuk sembelih, tengok sembelihan tu tak ada lah. Lepas tu tak ada dapat daging lah. Ialah orang yang pergi lah, wakil lah tengok kan. Yalah, cara kita orang Malaysia ni cuma kita memang sedekah sepenuhnya lah dekat orang sana. Orang sana kan. Memang tak ada dapat satu bahagian pun tak ada. So memang sedikit terus pun tak ada. Niat korban wajib lah. Betul? Tak ada niat korban wajib. Maksudnya kita sedekahkan semua lah. Sedekah semua. Korban kan ada 2, korban sunat, korban wajib. Yelah, kalau wajib kan tak boleh ambil. Tak boleh ambil kan. Tapi kalau luar negara ni dia dah macam kita sedekahkan semua lah. Sedekah semua lah. Paling lebih sikit lah. Paling lebih sikit bagi semua. Bagi semua. Kira kalau korban sunat kan kita kat Malaysia dapat 1/3 bahagian. Yang selebihnya buat pakai miskin, orang kaya pun boleh dapat. Yalah, itu memang bahagian orang yang buat korban memang 1/3. Memang dibenarkan lah. Dibenarkan. Tapi bila kita buat korban luar negara ni, memang kita sedekahkan semua, memang pahala semua lah. Kalau terambil bahagian orang 1/3, tapi ambil lagi 1/4 terambil, boleh ke? Tak faham. Tak faham maksudnya macam mana? 1/3 bahagian kita. Lepas tu yang lebih tu kena bagi orang lain kan. Okey, lepas tu kita ambil lebih. Kita ambil 1/4. Ada dalam 1/4 lebih 1/3 lah. Tak boleh lah, patutnya daging tu kena bagi dekat orang lah. Bagi orang lah. Kita dah makan daging korban lah kita. Kita makan daging korban. Hak orang lain lah. Hak orang lain berdosa kau pun dia. Berdosa lah. Patutnya tu hak untuk fakir miskin. Sebenarnya kalau kita tengok Malaysia ni bandingkan dengan luar negara, memang Malaysia ni ada orang miskin. Ni macam dah promote luar negara pula. Tak apalah nanti. Yalah, sebab kita dua-dua buat program korban luar negara kan. Jadi tapi saya pun Ana belum pernah lagi lah. Mungkin sebelum ni? Belum. Tak pernah lagi. Tak pernah lah uruskan. Pernah lah dekat Mesir. Masa zaman belajar. Pernah lah urus sikit lah dekat Mesir tu. Kau boleh kongsi masa buat dekat mana? Kamboja. Sekarang Kamboja lah. Dulu kat Mesir pun bantu juga pelajar sana. Yang Kamboja. Cuba cerita Kamboja. Yalah, yang Kamboja ni tak tahu lah buat daripada dah lama dah, lebih 10 tahun dah kalau syarikat yang wakaf buat ni dah lebih 10 tahun. Biasanya memang ada sponsor lah ke pergi sini. Sponsor A sampai Z memang ada sponsor. Tapi macam tahun ni kalau lebih kalau 100 ekor baru 2 orang pergi. 100 ekor baru 2 orang. Dia kena buat macam tu lah. 100 ekor 2 orang. Boleh? Alhamdulillah semalam hari ni semalam dah capai 100. So 2 orang boleh pergi. Seorang lagi baru beli tiket lah. So yang tangan siapa? Dengan seorang lagi lah, staff pergi. Macam tu. Tapi kalau tiket lain-lain pun beli tiket yang sama tapi seat lain-lain lah nanti. Seat lain nanti pergerakan semua sama je. Perjalanan kereta semua sama lah. Hotel sekali lah. 1 ekor 2 orang. Tiba dah ujung-ujung dapat 200. Sana tiket tak beli lagi. Habis. Tak ambil total. So kena 2 orang lah. Saya 2-3 hari sebelum ni 2-3 hari sebelum ni baru 80 lebih. Sekarang. Tapi dalam masa ujung makin dekat ni, dalam masa 2-3 hari je boleh dapat 10 ekor. Boleh dapat 10-20. Itu blast lah. Buat macam mana? Blast ke WhatsApp ke open kat Facebook? Blast ada, tapi tengok yang blast punya tak banyak. Sebanyak dekat mana? Yang blast punya tak banyak ni lah. Banyak orang klik banyak tapi tak daftar. So banyak dekat mana? Database? Dia sebab apa? Sebab ramai orang buat iklan. So jadi iklan kita ni tenggelam lah.
dia compete dengan harga lain kalah. So macam mana boleh sampai 100 ke? Satu hari sampai 10? Tu banyak banyak ejen lah. Ejen lah. Ejen promote masing-masing, tempat masing-masing. Sebab belas ke apa. Sekarang ni kita tengok pengalaman kita yang belas ni tak, tahun ni kita orang baru first time buat belas. Belas besar sikit bajet dia. Tapi tengok tak boleh nak compete dengan airline orang lain. Orang lain punya harga lagi murah. Kita memang keluar airline juga. Orang nampak, tapi orang tengok airline lain lagi murah. Orang nak beli yang murah. Orang jadi tu lah cakap, orang klik tapi orang tak daftar. Mungkin orang nak comparekan ke kan. Jadi orang pilih yang lagi murah. Yang murah. Ada masuk radio ke? Ada masuk IKIM ada juga. Ada masuk IKIM yang bawa dengan wakaf sekali lah. Dia punya program. Dia bawa wakaf bukan capaian aspirasi. Bawa kita capaian aspirasi kan. Tapi kita dalam kumpulan wakaf lah. Dalam kumpulan wakaf lah. Apa tambah cakap dah? Tu lah. Biasa kalau kumpulan luar negara ni nanti ada lah orang-orang yang tak suka ni. Dia kata apa, orang Malaysia pun ada lagi orang miskin. Kenapa nak bagi korban kat luar? Dia point ni satu je. Kalau buat korban kat Malaysia ni harga 800-900 lah. Kalau semua kalau mampu buatlah. Sekarang ni tak ramai tak mampu nak buat 800-900. Luar negara baru 380, 400 ada yang 300 pun ada. Kalau yang iklan-iklan tu lah 300. Jadi mampu lah orang nak buat. Jadi kalau orang ada boleh mampu nak buat seko dalam contoh 380 kali 7 dalam 2,600. Jadi dia mampu buat seko. Kalau dah 800-900 dah kali 7 berapa? Dah 5,000. Kalau tu lah ikut kemampuan lah. Jadi sebenarnya ada orang memang kat Malaysia ni kaya. Memang patut buat kat Malaysia lah. Yang kaya tu buat kat Malaysia, ada lebih boleh buat kat luar. Tapi kalau yang tak mampu, dia ada duit sikit je bajet dia untuk buat korban. Tak salah pun buat korban kat luar. Tapi ada juga soalan scammer. Macam mana? Murah tapi rupanya scammer. Scammer ni memang tak lari lah. Kat mana-mana pun semua sekarang ni semua ambil kesempatan lah. Tapi nak kena bijak lah sebab tu. Memang antara cabaran kena pilih waktu antara cabaran iklan tadi tu. Antara cabaran iklan tu pun perlukan trust. Orang takut scammer. Orang takut ni iklan ni scam. Ya, banyak je tu. WhatsApp. Nah, kalau berbagi dalam WhatsApp, bagi link tu kadang orang macam sekarang dah berhati-hati lah. Nak tekan link kan. Tapi sebenarnya kalau kita buat link pun, kalau kat situ memang dah jelas web yang betul. Tak salah, yang link tak apa-apa panjang tu yang scam tu. Terhilang duit kan. Jangan pun kalau anak urus cabaran tahun ni. Jangan dekat KPM, jangan urus zakat tau. Kadang anak call lah, anak punya database, prospek anak kan. Tapi dia orang tak angkat, mungkin takut. Mungkin takut, ni nombor siapa, dia tak save. Nombor tak save. Dia tak save, so kalau tiba call. Anak call pun waktu bekerja, bukan waktu malam kan. Tapi itulah, setiap orang sekarang bila dia dapat talian yang tak ada nombor telefon, dia akan angkat lah. Berhati-hati. Kalau angkat pun, ni siapa? Okay, cepat-cepat, okay, bye. Tu dia kena call dua kali atau last maksimum 3 kali lah. Nampaklah awareness kesedaran orang sekarang tentang scam ni dia dah semakin kuat lah. Sehingga kan anak yang bagian pemasaran ni anak cabar sikit lah. Mencabar lah untuk bagian anak. Betul lah tu. Rasa tu semua marketing yang serut. Itu. Ya, scammer ni dia mengganggu lah sebenarnya masalah scammer. Tapi tu nak kena fikir cara lain juga yang macam mana nak bina trust, kepercayaan dekat orang lah. Nak kena bina brand macam Izzul Korban kan. Orang dah percaya dah Izzul Korban. Mungkin ada idea yang kalau yang nak boleh kongsikan bagi macam nak bina trust ni, yang rasa kalau ada satu customer pegang betul-betul kan, bagi hadiah. Tak boleh. Rasa regular customer tidak tahu pun okey dah. Kalau kontak balik database lah. Database lah. Senang. Untuk lebih untuk trust tu makan ada kena ada ikon lah. Orang akan ni ustaz ni percaya. Sekarang ni ada nampak iklan banyak ni korban AIDS. Easy korban. Umi Bahiyah apa? Umi Bahiyah boleh dah. Tapi lah itu lah. Korban ni dia sunat makan. So saya tak tahu nak
Dia korban ni walaupun dia dekat dengan raya haji, korban ni kan dekat dengan haji kan. Haji ni wajib sekali seumur hidup kan, tapi korban ni bukan sekali seumur hidup lah. Dia setiap tahun sunat muakkad. Bagi orang yang tak boleh pergi haji, sebenarnya memang disarankan untuk dia buat ni lah, korban. Kira sama-sama lah. Orang dekat haji tu tengah dah buat wukuf semua kan, dah selesai wukuf semua. Takkan kita dekat luar ni tahu apa. Sambut raya je. Rugi lah. Patutnya kita pun sambut dengan beribadah lah. Betul. Buat tabung keluarga pun boleh kan. Contoh bajet untuk korban, contohnya dia dah ada bajet. Yang bajet dalam 300 400 tak. Tapi dia nak buat korban dalam negara, so dia kena tunggu 2 tahun. Instead of dia korban luar negara setiap tahun, tapi untuk dalam negara dia kumpul 2 tahun. Ni apa soalan ni? Kalau macam ni, afdal dia buat 3 tahun lah. Afdal dia buat 3 tahun. Kalau dia mampu takat tu, harga murah tapi boleh buat, baik buat negara. Tapi yang penting setiap tahun buat istiqomah. Sebab dia sebenarnya bila kita sebut soal sunat muakkad ni, dia bukan sunat biasa, dia sunat yang dituntut. Maknanya kalau kita tak buat dah makruh. Perkara yang makruh ni perkara yang dibenci lah. Tak dosa tapi Allah tak suka. Kalau boleh kita buat lah, kalau kita mampu. Kalau tak mampu tak boleh cakap apa lah. Tak mampu ni macam kita dah tergolong kalangan orang miskin lah. Kadang-kadang mampu tak mampu ni subjektif. Betul. Kadang-kadang orang lain beli lain okey je kan. Dulu korban tak mampu lah. Dia tidak 1000 tak, tu cakap. Tak nak 1000 dalih. Tu cakap kalau dia sendiri mampu tapi tak buat, saya dia dah di sisi Allah tu makruh lah, dia benci. Tak sukai je lah. Patutnya dia mampu tapi dia tak buat. So memang kena buat setahun. Dia memang kita kena ada azam setiap tahun, memang nak buat korban. Itu yang anak lagi suka kalau kita buat tabung. Ada orang buat tabung, ada potong gaji, tak kisahlah. Yang penting dah ada target. Kalau nak buat kat Malaysia, memang kena tabung daripada awal lah. RM100. Daripada sekarang lah kena buat lah tabung. Walaupun tabung korban keluarga anak pun nak buat setahun lepas ni. Tahun ni dapat kumpul. So dalam dapat seorang 900. 900 dapat 6,400. 400 untuk lah beli air ke, beli pisau ke, dia punya tu lah. Nah, untuk pengusaha-pengusaha korban lah. 9,000 untuk ni. Macam mana pula dengan sedekah korban? Okey, contohnya kita nak ambil korban ni 400 tak mampu. Kita mampu 200 je. So kita minta share dengan isteri. Awak boleh tak top up lagi 200, 400 kita buat korban negara. Tapi nama satu je. Yalah. Tapi macam mana nak kira? Dia sebab tu nama dia infak korban. Dia tak dapat pahala korban lah, dia dapat pahala infak korban. Dia siapa yang buat korban tu dapat. Tapi kalau keluarga tak masalah, sebab kita buat korban biasanya kita akan niatkan sekali untuk keluarga lah. Nabi ajar buat korban tu niatkan untuk keluarga sekali. Maksudnya satu bahagian tu sebenarnya untuk keluarga kita lah. Satu bahagian tu untuk keluarga. Jadi sebab tu satu keluarga satu bahagian, paling kurang satu keluarga satu bahagian. Itu minimum. Keluarga Ana, keluarga abang Ana, keluarga adik Ana. Ana message ni aku satu bahagian. Bukan, itu lebih. Itu dah lebih. Yang afdal dia yang Nabi ajar paling kurang satu keluarga satu bahagian. Tapi nama tak salah. Nama tak salah, taklah nama kita ke, tapi betul. Gila-gila lah antara kita dengan Zaujah ke. Macam tahun ni raya dekat belah Zaujah tak nama Zaujah, bagi kita tak nama kita. Tak kisah. Tapi niat korban tu untuk keluarga, satu keluarga. Jadi kalau macam apa tadi, infak korban kan, jadi dia dapat pahala sumbang kan. Ini untuk Allah lah kan, dia gabung-gabung, dia dapat pahala sumbang lah, sumbang korban lah. Dia tak dapat pahala korban tu. Ayah Ana pun dia nasihat memang kalau boleh setiap tahun lah buat. Sebab dah mula tahun ni, so setiap tahun teruskan je, tabung tu teruskan je. Tapi kadang ada isu dengan ayah Ana ni. Dia kata, kenapa kau ambil mahal? Kau tu ambil yang murah. Kau ambil yang mahal nanti kau terdepan mahal, duit tak ada pula nak buat kan. So kata, ambil murah tapi berterusan. Mungkin tahun depan ambil yang 4,000, 3,000 lah, boleh cek daripada sekarang. Yang murah, yang penting setiap tahun buat. Betul. Pesanan. So tak perlu
Kogana. Setiap bahagian lah. Setiap bahagian. Kogana semua dah kahwin. Bukan satu bahagian satu keluarga kan? Bukan. Satu. Macam mana? Betul kan, satu bahagian satu keluarga lah. Satu bahagian satu keluarga lah. Seekor lembu. Maksudnya keluarga tu keluarga Adik-beradik lah, adik-beradik Abang anak. So diorang satu bahagian. Okey lah. Satu. Tapi itulah ada isu dengan Ayana. Sebab yang semangatnya Abang Ana yang Aidudin. dia kalau boleh nak lembu besar, daga besar bagi banyak. Memang afdal dia macam tu lah, lagi besar, lagi sihat, lagi Tapi bagus. dengan yang orang lama cakap, dia kata biar ambil yang murah tapi istiqomah. Tu lebih pada tahun istiqomah. Istiqomah. Yalah, amalan kan istiqomah paling penting kan. Itulah nasihat Ayah lah. Karena kita yang ustaz-ustaz first time kan. So kita pun kita ambil idea tu. Lah, Ana pun terkejut juga. Hantar ambil RM6,000 kalau campur. Biasa ambil RM4,000, RM5,000 je ni. RM6,000 besar juga tu. Cakap tu dah grade A tu. Sebab semangat Abang Ana tu, dia kan boleh nak bagi orang tu banyak. Dia punya semangat. Ana pun tengok, okey semangat. Dengan ambil yang RM7,000 bukan RM6,000 tau. RM7,000. Kalau ada RM9,000 pun ambil RM9,000. Tapi masing-masing tak ukur tu. mampu tak mampu seorang berapa kan. Ada kemampuan lah. Lalu bincang-bincang tengok balik, bincang Ayana, ambil yang RM6,000. So RM6,000, nampak kita pilih, orang tu pilihkan pun saiz pun okey, besar. Dia punya Ayana kata, dia punya belakang dia nampak bulat. Pinggul lah, pinggul dia. Tips Ayana, dia kata, kena tengok dia punya tu naik. Ni lagi sebulan ni lagi besar ni. Itu orang lama kata. Ayana pernah beli lembu sebelum ni. Tok pinggul, dia pinggul isi banyak kat pinggul. Itu dia tengok ni naik ni, mesti lagi sebulan lagi naik. Insya-Allah hari Ahad ni. Esok lagi bayar ni, tengok lembu dia ni. Tengok sama ada cacat ke tak cacat. Dia sekali harga sekali hantar kan. Dia lain harga. Hantar charge dekat lain. Malaysia charge sembelih lain. Tak ada setengah ladang harga sekali dengan hantar. Ini hantar lain, lapah lain. Lapah 300. Lapah memang ada hantar lain. 300. Sebab dia kena kat pusat sembelih. Lapah 300, hantar 300. Dia sembelih sendiri ke sembelih kat pusat sembelih? Pusat sembelih dia sembelih kan. Untuk beli dia sembelih kan. Tapi macam mana kat Melaka dia orang buat sendiri macam dulu ke. Sebab tu kawasan tu memang kampung tu kawasan adik-beradik semua. Kita orang buat kita orang sembelih je situ. Siapa yang sembelih? Entah. Kalau anak ada memang anak bukan anak sembelih ada saya pakcik-pakcik lah. Tapi tu orang lapar sekali lah. Ni lapar. Dia orang suka kalau anak ada. Kita orang ni je hantar dia. Kita hantar lapar semua dekat Felda tengok dah. Mana? Betul lah tu. Tapi dia charge dekat tempat dia lah. Potong 6. Mana minta potong 6. Sama je potong 6. Potong 6, kaki 4, badan kelas 2. Betul tu. Jadi sebenarnya potong dekat tempat sembelih ni lagi senang. Sebab dia dah ada alat semua, tempat gantung semua. Lambat. Tak ada orang. Dia hari satu hari sebab hari full. Dia tak buat. Hari kedua tak ada kot. Tapi kita tak ambil lah. Dia sembelih kedua sampai tengah hari. Pas Zuhur tu bos apa tu. Kan dia tak boleh sembelih kat rumah kan. Tak tahu. Boleh tak boleh. Patutnya macam hantar filter boleh je. Sebenarnya tak masalah pun. Ada juga dekat kalau ada boleh lembu sendiri. Kalau ada orang report je masalah. Tapi kalau keluarga tak masalah. Satu anak buat dalam rumah. Betul lah. Ada dalam rumah. Imam yang datang ke rumah. Anak pergi Kita banyak benda lain ni. Anak pergi Kemboja bila 6 bulan. 6 bulan ni. 6 bulan ni naik flight apa? pakai Asia lah. Asia lagi murah. Berapa atas tu? Asia murah sebab dia tak ada kilo pun tak ada. Tak ada kilo. Tapi anak untuk pergi bawa kilo. Balik tak bawa kilo lah. Kalau pergi ada bawa list nama. Main kan 100 list nama untuk 100 berat juga lah. 10 kilo juga lah. Bawa tu saja. Bawa list nama lah. 10 kilo untuk 100 nama. Dia punya kena beli kilo yang paling minimum 20 kilo. Minimum kena beli lah 20 kilo. Kita dah pergi situ berapa kali? 2-3 kali ke? Urusan korban lah. Ni kali kedua lah teruskan. So orang yang sama. Tak tahun tukar-tukar. Habis hantar cari tu bila? Tak, orang sana lah yang mencari. Wakil sana yang cari. Kita pergi sana pasti ambil gambar, video, pastikan. Orang sana dah uruskan lah. Wakil sana dah uruskan. Dia orang dah
dah beli lembu. Kita ada duit, orang dah beli lembu lah. Oh, trust lah. Orang yang kita dah kenal lah. Macam Anas sebab ada sama-sama belajar dulu dekat AIM dulu. Siapa? Ni Yusof. Tak kenal? Tak kenal. Dia Kemboja. Dia pergi Mesir juga. Tapi dia pergi bahasa je. Dia sempat tak kuliah bahasa? Tak, dia dekat Ulum, bangunan Ulum tu. Situ. Dia ambil apa? Dia ambil jurusan. Tapi dia habis lah. Tapi dia orang sama aim dengan kita orang. Tapi dia tak bermehwah semua tu lah. Tak lah, dia duduk orang geng Kemboja lah. Oh, dia orang Kemboja. So aim tu dia ada Kemboja lah. ada orang luar. Ada Yusof ni lah. Kemboja. Lepas tu pergi Mesir juga. Tapi dia ambil jurusan. Ada link yang sama lah. Yang Mahat Fatih apa semua hantar situ juga. Ada link di situ Yalah, itu salah satu kampung yang hantar. Yang kampung-kampung lain tu yang sebelum ni dia orang dah kenal dengan ayah Hana. Jadi kita orang pergi, lepas tu hantar pastikan dia orang buat lah. Hari pertama, hari kedua. Biasanya hari pertama, hari kedua dah selesai semua. So pukul berapa? 6 hari tu pagi? Pagi sampai tengah hari lah. Petang tak ada, petang dah rehat lah. 6 hari bulan tu hari raya? Apa? 6 hari bulan? Belum lagi? 6 belum, 7 raya. 7 raya kan? 6 wukuf. 6 wukuf, okey. 6 wukuf. 6 pagi tu antara tapi masalahnya, Saudi wukuf 5 bulan. Wow, 6 bulan dah raya. 6 bulan dah raya. Tahun ni diorang tak nak wukuf jatuh hari Jumaat. Boleh pilih. Sabtu apa? Betul lah, 6 bulan Jumaat kan. Jumaat. Jadi tahun ni diorang tak, dia kalau jatuh hari Jumaat dia panggil apa? Haji Akbar. Kenapa dia orang tak nak benda macam tu? Sebab bila Haji Akbar ni dia macam banyak keluar duit. Banyak kena keluar duit. Ada dia punya tu lah. Kerajaan dah macam ada tak syarat lah. Bukan tak syarat, tak apa dah. Tak ingat. Tapi kalau Haji Akbar je dia kena buat keluarkan duit untuk ni. Itu satu part lah. Satu lagi orang Arab semua akan turun. Ramai Arab nak turun Mekah. Kenapa dia tak nak buat? Orang benda tu best. Macam mana? Tu aja. Satu. Betul boleh adjust kan? Dia boleh adjust. Tak, dia bukan adjust. Tapi kan dia kan tengok bulan. Tak tahu lah. Tapi dia kata bulan jatuh yang awal sehari tu. Tapi nampak macam adjust lah. Sebab boleh percaya tak? Sebab dah beberapa kali dah macam tu. Benda ni bukan sekali dua. Dah beberapa kali dia buat macam tu. Dia ajar je lah kan? Dia elakkan dia jatuh hari Jumaat. So macam mana tu dari segi haji tu? Tak tahu, ikut dia punya pendapat sana lah. Dia kata, orang sana kata, ulama sana kata awal sehari lah. So kena ikut jugalah. Ikut lah. Kadang sana lah. Cuma dia tak sama dengan kita lah. Sama lah, macam puasa lah. Puasa juga. Kan orang awal raya dulu kita kadang. Jadi tak sama kan. Negara tu berbeza pendapat lah. Tak tahu lah. Tapi kalau ikut, ada orang kata kalau ikut ilmu falak apa semua, tak tahu. Dia mungkin permulaan hari tu memang dia tak pasti ilmu falaknya, tapi dia macam kes yang berapa tahun lepas dia kan 2 tahun lepas Saudi awal sehari. Malaysia kalau ikut kiraan dia dia jadi terlepas tau. Dia macam lambat sebab apa? Sebab dia punya kiraan permulaan tu Malaysia punya dah lepas sikit je baru masuk untuk kiraan yang seterusnya. Jadi Saudi tu dia macam sebelum Saudi tu kiraan dia sebelum Saudi tu tak tahu ada punya kiraan macam, tapi maksudnya dia macam permulaan kiraan tu bermula dari Saudi tau. Semua apa mula daripada Saudi? Bukan apa, tapi dia punya putaran tu kiraan dia pun ada kiraan dia lah. Tapi yang nak faham macam tu lah. Maksudnya kita pun patutnya hampir nak awal sehari, tapi terlepas lah. Maksudnya dah terlepas lah. Maksudnya tak dapat lah awal sehari. Mungkin boleh explain kot apa maksud Haji Akbar? Haji Akbar tu dia wukuf hari Ahad, hari Jumaat. Itu sajalah. Dia beza dia khutbah Jumaat sekali dengan khutbah Arafah. Jadi khutbah Arafah tu adalah khutbah Jumaat sekali. Ketika buat Arafah tu ada khutbah. Biasanya kalau haji waktu tengah hari itu akan ada khutbah Arafah.
Tapi bila jatuh hari Jumaat, jadi khutbah Jumaat tu khutbah Arafah sekali. So dekat Padang Arafah tu memang ramai lah buat khutbah. Jadi kalau dia ada satu masjid kat situ, Masjid Namirah. Satu masjid memang kira orang berkumpul situ lah. Tapi orang Malaysia ni semua tak pergi main situ. Dia dekat dalam kemah-kemah dia. Jadi setiap kemah buat solat Arafah sendiri masing-masing. Lepas tu ada orang buat baca khutbah sekali. Jadi kalau macam petugas haji tu memang dia kena bawa khutbah sekali lah, khutbah Arafah. Memang dah dengan standby lah. Jadi kalau tu haji ni tahallul ni 2 kali ke? Tahallul awal dengan tahallul awal tak, dia bukan 2 kali. Ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Tahallul awal dengan tahallul sani. Kalau dah tahallul awal yang lepas ujung tu dah tak ada tahallul lah. Kalau biasa dia buat time bila? Tahallul awal ni memang ada lembu kambing. Lepas wukuf. Lepas tu lepas wukuf pergi Muzdalifah. Lepas tu Kutip Batu. Lepas tu pergi ke Mina, baling Jamratul Aqabah. Lepas tu baru tahallul awal. Lepas tu baru baling jamrah 3 hari. Lepas tu baru pergi Mekah. Jadi anak cerita tahallul awal tu sembelih kambing ke tak ada masalah? Dia yang sembelih ni yang buat selain daripada Haji Ifrat. Selain Haji Ifrat. Haji Kiran dengan Tamatuk. Kiran ke Tamatuk kan dia sebab dia niat lambat. Kat dalam tu dia dah sampai baru dia niat. Kalau Haji Ifrat ni hantar nak pergi tu hantar dah niat lah. Memang macam kita pergi umrah daripada luar lah, daripada Malaysia ni kan. Sebelum naik ke terbang tu kita dah niat lah Haji. Tu Haji Ifrat. Tapi masalah Haji Ifrat ni kalau pergi awal sebulan lah naik ihram. Ya, ihram. Tapi yang nak dapat tahu lah, tabung haji ni biasa dia ambil bukan ifrat. Biasa tamattu tu untuk yang mudah lah. Tapi kalau ada jemaah dia ifrat. Nak ifrat. Tak apa kalau dia mampu nak tahan bermasam-masam. Mandi boleh, cuma tak boleh pakai baju lah. Pakai baju. Pakai ihram je lah. Pakai ihram je lah. Lelaki senang lah. Perempuan lah susah. Sebenarnya untuk lelaki tak mencabar sangat pun. Itu sebab tabung haji yang pendekatan ambil apa haji tamattu. Jadi sebab tu pergi dulu, buat umrah dulu, lepas tu boleh buka baju. Lepas tu dia hari tarwiyah nanti baru berniat. Tarwiyah tu bila? Itu bisa 8 bulan. 8 hari bulan lah. Kalau kat sini hari ni nak 5 bulan lah. Sebelum hari Arafah. Sehari sebelum Arafah tu baru semua keluar pergi kumpul dekat Mina. Bukan Mina kena tadi. Diorang pergi Mina kumpul kat situ yang diorang niat semua. Di make up situ. Daripada Mina tu baru pergi ke Muzdalifah. Pergi ke Arafah. Arafah tu dia punya kemuncak lah. Tengah hari daripada gelincir matahari. So dia start daripada solat Jumaat, solat Zuhur lah. Jadi tu lah kalau Jumaat tu khutbah lah. Maknanya tengah hari tu lah dia punya waktu permulaan wukuf sampai maghrib. Kita nak bawa haji tak nak bawa. Anda pun tak bawa haji lagi. Sebab tu anda buat haji ni macam tak berani sangat nak bagi, tak berani bagi kursus haji lah. Apa beza? Nak bawa haji kena pergi haji dulu. Tapi untuk jadi pekta yang tabung haji punya kursus tu boleh ambil. Tapi tak boleh bawa orang lah. Boleh ajar kursus asas saja boleh ajar. Kena pergi dulu lah. Kalau nak bawa orang dia panggil pehtas tu, untuk nama dia pehtas, kena ada haji lah. Boleh bawa orang. Haji Qatada. Haji saya pun lah. Dia boleh lah. Siapa yang ada haji boleh, tapi kena ambil kursus dulu. Kursus pekta tu lah panggil pekta. Pekta ni untuk ajar kena ambil lah. Darasah haji? Haji dah. Untuk nak ajar orang tu lah. Hantar pun boleh ambil juga. Untuk orang yang korban ni, daripada 1 Zulhijjah sampai ke haiwan dia disembelih apa? Nak buat apa? Anak share kan tak share? Tak sudah. Bermula 1 Zulhijjah yang anak pun baru share dekat KPMJ ni. Bermula 1 Zulhijjah, mana-mana yang ada buat korban, potong kuku, yang potong misai, sebulu semua jangan potong. Tu ada misai lah. Tak ada potong. Dan cukup. Lepas tu yang kedua, boleh banyakkan berpuasa. Teruskan berpuasa, beramal, tadabbur Quran, baca Quran, banyakkan amal. Jadi sebenarnya 10 hari pertama ni pada hari Zulhijjah dia sama dengan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Pahala dia berganda-ganda. Kadang sampai perbincangan ulama tu ada kata akhir Ramadan tu paling afdal, paling banyak paling bagus. Ada kata 10 awal Zulhijjah
yang paling banyak ganjaran. Tapi kedua-duanya adalah memang banyak ganjaran yang Allah nak bagi. Sampailah 8 ke 9. Sampai 9 Arafah. 9 ada Arafah. Apa benda yang Sampai sembelih lah. Sampai sembelih lah, kalau sunat dia sampai sembelih. Selepas sembelih baru potong. Baru pahala simpan jangan misai tu lah. Kalau sembelih raya kedua lah. Raya ketiga. Tu yang kadang cabaran kita orang uruskan korban ni, orang akan tanya, lembu dah sembelih belum? Sebab potong misai dah. Itu biasa cara kerja kat NGO sebelum ni memang ramai tanya macam tu. Dah boleh belum ni? Dah boleh tak boleh? Ada potong. Panjang ni nak sembelih. Sebab kalau kat Malaysia kita nampak haiwan tu sembelih. Kalau luar negara ni nak tunggu video, nak tunggu gambar video tu yang lambat. Saya dah sembelih, tapi tu yang tanya dulu dia orang, dah sembelih belum? Dia orang bagi tahu dah sembelih. Baru bagi tahu dah sembelih. Kalau tunggu dia orang bagi gambar semua lagi lambat. Ikut wakil lah, ada wakil yang hantar laju. Dapat pula sana tak ada internet. Internet slow kan. Tapi seminggu baru upload gambar. Gambar banyak tempat lah, tapi sekarang anda tengok banyak tempat dah ada internet lah. Sekarang sebab NGO sebenarnya pernah join memang dia buat live. So mana-mana yang buat korban dah buat group, kita pun dah blast message. Okay, standby saya sekian untuk tengok live binatang siapa gilang siapa. Oh, buat live. Buat live. Maksudnya dah bagi link Zoom tak silap. Sekian dah standby dah untuk tengok binatang korban. Nama-nama sekian hari ni, nama sekian hari ni. Susun nama lah. Susun nama. So orang tu tunggulah hari tunggu. Sehari pertama 10 20 orang 100 orang ni insya-Allah dah ada. Standby untuk penyembelihan. Satu tempat je. Kita tengok kalau dekat Palestin ke Syria ke Yaman. Yelah tak, maksudnya maksudnya tempat penyembelihan dia satu je. Betul lah. Satu. Dia boleh buat live macam anda uruskan ni. Kita serentak 4 kampung. Itu mungkin boleh minta bantuan orang kampung maksudnya untuk buat live. Susah lah, dia orang dah sibuk. Dia orang dah sibuk nak sembelih lah. NGO Anas sebenarnya orang tempat sembelih tu yang ambil video. Yalah, kita yang wakil tu lah yang berusaha tu yang dia akan ambil gambar semua. Video lah. Jadi dia tak sembelih pun. Dia kondak sambil dia ambil gambar video. Dia Maksudnya NGO Anas sebenarnya memang setiap tempat tu ada orang dia. Maksudnya NGO lah yang pergi Malaysia di sana, dia buat rakaman. Maksudnya dekat Palestin ada, dekat Syria, dekat Brazil pun ada. Itu pakai duit NGO punya semangat lah, bukan daripada korban punya. Yes. So dia orang pergi sana buat rakaman. Kalau macam tu NGO ada duit boleh lah. Minta banyak tempat macam tu. Tapi NGO Ana dah establish lah, dia dah ada banyak duit. Masa NGO Ana tengah stable lah, tengah duit banyak lah. Dia banyak, so dia boleh buat lah. Okay. Alhamdulillah, tapi dah tak bersama NGO tu lah. Sekarang bersama dengan entiti yang lain, koperasi. Tapi buat juga korban. Ini profit base lain. Yang kedua ni profit base. Itu beza. Sebab tu dia kalau NGO, saya tanya dia akan guna duit NGO sebab dia ada bajet. Tapi kalau macam syarikat-syarikat ni ataupun koperasi, dia tak ada bajet, dia akan guna daripada duit pengurusan lah, korban. Tapi kita ada ambil upah. Masa akad tu kita memang yelah, maksudnya daripada kira upah 100. Dia panggil kos pengurusan. Memang wakalah. Tapi dengan kita sebut masa akad tu dengan kos pengurusan RM100. Kita sebutlah. Di akad pun orang yang akad tu sebut. So dia nampak 400. Tapi RM100 besar juga. Itu. Tak lah, yang Cana punya pengurusan tak sampai 100 lah, satu bahagian. 100 tu besar juga. Tapi betul lah, macam MSI pun dia memang sebutlah akad lah. Ada setengah dia sebut, ada setengah tak sebut. Dia memang kena terus terang, saya kena jelas akad tu. Buat apa-apa duit tu kan. Sepatutnya lah. Itu yang berlaku pada NGO yang sebelum ni. Menyumbang, ada juga orang minta supaya jelas benda tu ke mana. Tak tahu, tapi anda daripada pengurusan kat Mesir tu tak kita sebut pun. Tapi kita letaklah sikit kos pengurusan tu, tapi jangan besar. Dan RM50 je. Ni sebab kita yang uruskan. Takkan binatang tu nak bagi makan apa kalau kita bila awal kan. Memang itu dia secara logik je memang termasuk lah. Tapi itu biasa orang biasa je nak tengok. Cuma kalau macam besar 100 tu kena sebut lah sebab besar sangat. Sebab faham orang dah tak faham dah. Kita faham lah. Orang dah tak faham dah sekarang. Sekarang orang dah tak faham. Kena bagi tahu lah.
So kalau ada buat ambil 100 untuk apa, begitu. Ini untuk apa kena jelas. Kalau faham-faham tu lah memang tak faham. Anda rasa lah bagi pandangan memang kebanyakan orang tak faham. Dah lah akan ada pertikaian kat situ. Dia sebab beza NGO dengan syarikat. Beza dia yang NGO tak boleh buat profit. Dia tak boleh buat profit. Sebab tu dia kena declare. Tapi kalau syarikat memang dah profit base. Jadi kalau dari segi audit tak ada masalah. Kena beritahu lah. Itu lain cerita. Tapi kalau dari segi audit semua tak ada masalah. Beza dengan NGO antara nak declare profit je lah. Itu yang kes kena declare apa semua tu. Itu beza dia. Tapi kalau dah syarikat, orang memang dah tahu dah syarikat ni memang profit base. Tak boleh ni lah. Orang tak boleh persoalkan. Jelas. Maksudnya kalau dia tak bagi tahu pun boleh je. Boleh. Cuma jangan besar lah. Kalau boleh jangan besar. Kita sebab korban ni kan orang nak ibadah. Tak payah ambil kesempatan lebih. Tapi itulah jawatan kuasa syariah Ana. Dia kalau boleh akad ni jelas. Walaupun orang dah tahu profit base. Kita Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i memang banyak dekat akad tu. Jawatan kuasa syariah ni. Betul. Binatang korban tu macam mana kita nak tahu dia tu siapa punya? Kan dah urus banyak-banyak kan? Ada. Kita dah set dulu. Okay. Tak, kalau kita orang style beli banyak, lepas tu masa nak sembelih tu baru letak list nama lah. Masa nak sembelih tu baru pilih, baru bagi list nama. Saya tak tahu pun lembu mana satu yang dia punya pun, tak pilih pun. Dia tak sama macam Malaysia lah. Malaysia kan kita datang tengok, okay ni makin korban makin kurus ke makin gemuk, patah ke tak patah apa gigi datang. Malaysia sebab dia tengok nampak. Jadi dia tengok harga yang dia bayar ni lembu macam ni. Dekat luar negara ni lembu tak besar apa, kalau ikut negara lah. Di negara lembu tak besar pun. Memang jenis lembu tak besar. Betul. Itu kadang ada isu skamer. Orang betul ke dia buat ni? Betul ke? Betul. Bukan menakut-nakutkan untuk walau negara. Tapi itulah betul lah. Tak ada beritahu. Macam ada orang buat harga bawah 300. Memang ada. Kambing tak sampai harga 300 kat luar negara. Tak tahu kenapa murah tu, tak tahu lah. Mungkin sebab harga sana murah lagi murah. So memang dia orang punya binatang tak ada harga sana. Boleh jadi untuk yang buat luar negara boleh mention berapa kilo boleh dapat. So orang bila nak buat tu, buat ni. So orang faham lah. Kalau kurus dapat 100 kilo, dia tahu dapat 10 kilo. Contoh 100 kilo lah. Kalau mention kita bagi tahu lah lembu luar negara ni saiz dia besar mana je, tak besar pun. Kilo daging ada begitu. Kilo tak tahu, ada orang tak juga kilo tapi cakap tak tahu apa kilo. Tak pasti. Tapi memang tak besar lembu-lembu dia orang. Yang penting cukup umur kalau ikut syarat. 2 tahun. Ya, 2 tahun, lembu 2 tahun cukup syarat lah. Tak ada cacat apa semua boleh lah. 2 tahun jantan tak ada cacat. Jantan dia apa? Afdal jantan. Dia afdal dia macam putih. Jangan ambil warna hitam, jangan ambil warna apa. Afdal kan putih, jantan. 2 tahun. Isi banyak. Itu semua yang afdal. Yang wajib dia ni je. 2 tahun tak ada cacat dah. Tu je. Yes. Tu dia punya tu kan. Syarat binatang ni lah. Binatang yang halal dimakan. Bukan ternakan juga. Bukan semua binatang boleh. Binatang ternakan je lah. Kata ternakan. Skamer ni kadang dia bukannya tipu dan dia dapat korban. Kadang dia ambil duit dan dia buat korban. Tapi harga mahal. Mungkin satu ekor lembu je, nanti dia tak nama. Betul? Betul? Macam yang berlaku orang buat haji kan? Inilah. Badal haji. Padahal tempat dia buat satu haji, itu tak nama dia. Tak nama dia. Tapi sebab tu ada orang nak gambar lepas sembelih. Kalau gambar sebelum sembelih boleh lah. Gambar lepas sembelih, dia boleh lembu yang sama. Tapi orang boleh lah, orang boleh detect lah. Orang boleh detect lah. Tapi pengalaman anak tak pastilah orang boleh detect ke tidak sebab gambar sama tapi orang lain dapat gambar yang sama. So macam mana orang yang sama tu nak tahu kau dapat gambar sama kau dapat gambar yang sama. Macam mana tu? Salah tu yang lebih selamat bagi gambar personal lah. Yelah bagi gambar personal. Contoh lah Ana yang buat skema tu. Ana jadi skema pula. Ana buat skema, Ana sembelih. Gambar banyak gambar sama je. Tapi Ana PM seorang-seorang. Orang lain tak tahu, orang ni entah tak tahu.
Tapi tak tahu bagi gambar sama. So orang ni tahu tak yang ni sama? Dia kalau dah buat banyak dia akan tu juga nanti. So ada yang keluarga, ada yang adik-adik ke kawan ke mesti ada. Kan tu juga. Tapi memang kalau pengalaman kalau bagi gambar lagi bagus bagi gambar personal lah. Ke video live, buat live video tu boleh ada orang request video. Tapi video ni berat lah. Berat. Nak kena rakam, lepas tu nak kena SOP dia. Dia saya kalau canggih lagi pun kalau nak professional video lah lagi power lah. Tapi saya gambar pun dah cukup lah. Cuma je orang takut gambar edit sekarang AI. CJ lepas CJ lah. CJ tahun ni buat CJ digital. Baru tahun ni. Sebelum ni buat CJ betul. Oh ni digital bagi je. Sekarang ni semua buat dapat CJ digital. Memang perniagaan. Jimat. Yelah tak boleh kos. Punya syarikat mana corporate ke macam hantar ke corporate. So memang benda kalau boleh nak digital. Dah jimat. Nak pilih sendiri. Tapi biasa orang berniaga ni memang dia nak jimat. Tapi saya nak orang lagi suka. Senang nak pilih sendiri je. Betul. Kalau tak nak kena hantar CJ semua leceh sikit lah. Makanan air lah hilang lah. Makanan air terbakar kan. Kalau macam digital ni dia boleh print balik. Boleh print balik. WhatsApp pun boleh print balik. Dah ada boleh simpan dekat web internet kan. Cuma tahu lah macam tahun ni kita orang untuk buat sistem web lah. Web lah. Simpan Google Drive tu. Tak dalam web lah. Dalam web ada orang ambil kat situ lah. Kat web lah. Sijil ambil kat situ. Semua dalam tu. Semua dalam sistem web lah. Sebab nak tengok kebanyakan membuat korban semua base web lah. Macam Easy korban semua banyak base web lah. Nice idea. Sebab Ana belum buat lagi. Tahun ni baru start web. Sebelum ni tak ada web. Sebelum ni pakai Facebook page apa semua macam tu. Dia bila tengok orang banyak ke web. Tahun ni kita orang buat. So diorang tu benda tu memang tersimpan tak masalah. Betul orang peserta just ambil download. Kalau hilang download. Receipt pun online. Jadi kalau hilang boleh check lagi. Boleh cari balik. Boleh bagi nak link receipt kalau nak rujuk balik. Nanti dia tak jumpa receipt dia cari link balik tekan. Macam tu nice idea. Boleh nak ambil idea tu guna dekat anak syarikat. Tak pasti sebab tu syarikat anak kan kata. Yelah dia out school lah. Masih belum ada lagi. Dia cara lama macam Ana ni. Pun cara lama. Tahun ni Ana usahakan juga untuk buat web. Semua buat kat Ana dah ada web. Buat web ke macam mana? Yang untuk korban sajalah, untuk korban saja buat kan. Tapi saya boleh je kau nak buat under web syarikat koperasi kan. Tu apa .com ke apa? Ya, .com. Tambahkan korban lah belakang tu. Buat satu page untuk korban lah. Belajar. Tak tu lah sebab Ana belajar sikit pasal web ni. Jadi kalau kita ada page dah ada domain tu, kita tambah je satu lagi file. Biasanya kalau slash tu file tau. File. Jadi buat satu file korban. Jadi macam KPNJ / korban. Dah. Betul semua benda dalam tu je lah. Kalau kita buat slash test atas kan. Ada slash kan. Nanti kita sembang kopi. Baik benda sana. Banyak benda kita boleh bincang. Tahu juga. Macam apa tu tadi? Yang petani tu kan. Petani tu boleh lah kita. Tawapan memang anak kalau boleh ada 2-3 negara lah. Tapi bukan kita orang yang buat lah. Maksudnya pasing-pasing lah. Macam ada wakil lah. Yang utama macam korban yang utama Kemboja lah. Itu kita urus sendiri. Tapi macam Afrika ke apa kan. Afrika macam siapa tu Global Hayat. Bukan Global Hayat. Apa Ustaz Farouk apa? Isaf misalnya tu kan. Pasing je kat tu orang. Macam nak bagi tu. Nak korban kat lah. Suruh jual kan. Macam korban ikhlas pun bukan dia orang buat sendiri, dia orang masing-masing sama-sama dia orang. Masing-masing dia. Masing-masing. Pasal-pasal lah maksudnya. Tapi yang kebanyakannya dia orang pasing dekat isi korban. Semua kat isi korban. Yang besar maksudnya yang conquer korban dekat Malaysia ni. Isi korban yang banyak luar negara ni isi korban lah. Yayasan Zulum ni kan ada satu syarikat. Memang lah ada yang buat juga ada. Tapi ada sebahagian isi korban juga. Tak tahu kan. Kemudian siapa buat apa? Afrika ke? Tak, masa tu kau tak ada lagi. Palestin, Syria, Yaman. Itu baru betul-betul NGO buat yang memang hantar wakil kita. Tapi yang lain tu, kan banyak-banyak negara lain tu semua isi korban. Isi korban. Hantar isi korban, nama naik isi korban. So isi korban ni memang antara yang mula-mula. Nah, biasa kalau orang cakap korban je, biasa orang cakap apa? Korban harta, korban
Apa lagi? Yang masa korban lah. Korban masa. Tapi ada satu benda lah yang ana belajar lah. Satu lagi itu korban perasaan. Dah masuk rumah tangga ni. Ada banyak perasaan ni banyak dekat rumah tangga lah, urusan dengan isteri, dengan anak-anak. Tapi kadang kita banyak cerita pasal pengorbanan ni pada harta, pada material lah nampak. Tapi sebenarnya salah satu bentuk pengorbanan yang kita boleh buat juga pengorbanan perasaan. Dan bila kita lagi dalam kerja dakwah lah, ada banyak benda kadang kita terpaksa mengalah lah untuk kita utamakan dakwah tu, utamakan yang lebih utama lah. Bukanlah untuk kepentingan diri kita, tapi kita utamakan kepentingan orang lain. Jadi dia sebenarnya memerlukan pengorbanan bukan jiwa, tapi perasaan. Perasaan lah, maknanya perasaan tu kita berkorban lah. Kadang kita balik kerja dah penat. Kalau ikut perasaan kita nak rehat lah kan? Tapi bila dengan anak, nak tak nak kita kena korbankan masa penat kita tu. Kena layan lah anak. Itulah dakwah kita dekat anak kan. Masa kita kena luangkan masa untuk anak kan. Banyak poin pengorbanan masa. Mungkin tahun ni kita tak pernah terfikir untuk pengorbanan perasaan kan. Tapi boleh ambil lah, cuba applykan pengorbanan perasaan ni. Banyak benda yang kita terpaksa korbankan perasaan kita, penat ke, kita punya stres kerja ke kan, kita letak tu dekat tepi, kita bagikan hak yang sebenarnya pada anak, kepada keluarga, kepada isteri ke, atau pada hak jiran ke, ataupun masyarakat lah lagi besar tu. Kalau tengok dalam kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, berkaitan dengan pengorbanan seorang anak. Pengorbanan bagaimana Nabi Ibrahim dia korbankan anak dia untuk taat dan patuh perintah. Betul. Jadi memang dia bukannya memang dia korbankan anak dia tu satu part, tapi perasaan dia sebagai nak korban anak kot, dia bukan satu benda yang mudah. Perasaan tu pun dia terpaksa korbankan. Kalau ada wahyu pun turun sekarang kan, rasa korbankan anak pun pun tak mampu lah. Dia perasaan tu satu benda yang besar juga nak dikorbankan lah. Tapi itulah beza martabat Nabi dengan orang biasa. Dia punya pengorbanan dia lagi luar biasa. Beza dengan orang yang biasa ni. Biasa. Sebab tu Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi, sebab ujian dia memang besar. Mana siapa sanggup nak korbankan anak dia? Ujian yang berkaitan dengan anak dia sangat besar lah. Betul. Betul. Anak ni memang Allah sebut dalam Quran sebagai fitnah lah, ujian. Inna amwalukum wa auladukum fitnah. Masuk sikit Quran. Allah. Ujung-ujung dah jadi ustaz. Allah kata inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya inna amwalukum, harta kamu, anak-anak kamu adalah fitnah. Fitnah ni bukanlah fitnah Melayu. Mulut tu bukan fitnah mulut, tapi fitnah ni adalah ujian kita kat dunia. Boleh jadi anak kita ni penghalang untuk kita masuk syurga. Boleh jadi anak ni penghalang kita untuk buat amal, untuk beribadah, untuk berdakwah. Jadi macam mana hebatnya Nabi Ibrahim ni, ujian dia untuk mengorbankan anak dia sanggup korbankan anak dia, dan termasuk dengan perasaan dia sekali. Itulah yang pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Ibrahim lah. Dan yang anak boleh share juga berkaitan tentang setiap arahan atau setiap apa yang Allah bagi pada arahan lah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni, dia tidak melengah-lengah. Biasanya bila kita melengah-lengah ni, kejayaan dia datang lambat atau memang tak ada kejayaan. Jadi bila melengah-lengah apa yang kita kena buat, so kita susah pekerjaan. Contoh macam solat. Kita solat, kita melengah-lengah solat. Sepatutnya boleh solat waktu. Tapi mungkin dia jadikan anak ataupun isteri alasan. Walaupun waktu tu muasak kan. Kita belajar usul fiqh kan. Muasak betul. Maksudnya daripada solat, contoh wajib muasak. Maksudnya daripada maghrib sampai ke berisyak sampai ke subuh kan lah. Lama kan. Dia kata nak tidur dulu. Bila tidur akhirnya tinggal subuh. Jadi itu yang berlaku. Jadi kita kalau boleh jangan melengah-lengah lah. Setiap contoh solat waktu, 5 waktu je lah kita tengok. Bila masuk waktu dia terus solat.
bila melengah-lengah ni kejayaan Datang lambat lah. Ataupun kemusnahan, kefasadan, keburukan akan datang. Akan datang dulu. Barulah kejayaan. So kena perbaiki solat. Boleh tak anda katakan? Boleh? Boleh. Jangan melengah-lengah dah start amal lah. Contoh pasal korban kan. Ada duit nak korban. Daftar terus. Ada duit pergi buat haji. Daftar terus haji. Jangan melambat-lambatkan. Bila melambat-lambatkan dah tak buat pun. Dah duit tu ke tempat lain lah. Maksudnya dalam kehidupan ni ada hadaf, ada tujuan nak pergi ke mana. Sebab tu penting buat tabung. Daripada awal lagi kita dah keluarkan duit kita untuk buat korban. So anda setuju dengan idea tu. Mungkin lepas ni anda buat. Tapi itulah, nak berjaya dia setiap apa kita nak buat tu sangat besar lah pengorbanan. Tahniah. Boleh buat apa, tabung tu sampai berjaya buat. Mungkin kita boleh ajak orang ramai yang lain untuk sama-sama adakan tabung korban. Yang belum kahwin, tabung kahwin. Apalah jenis-jenis tabung yang kita boleh buat kan. Wallahualam. Kita jumpa di next podcast je. So, okay, jumpa lagi. Okay, lepas ni kita nak sembang apa podcast terusnya? Berkaitan dengan Palestin. Awak tahu pasal Palestin? Jumpa di podcast.